Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu, 3 Jun, dan hari ini kita akan menganalisis carta euro dan pound Britain untuk menilai potensi hala tuju pasaran. Seperti yang dapat dilihat, mata wang Eropah berada di bawah tekanan dalam setiap sesi dagangan Amerika Syarikat dipengaruhi oleh pelbagai data fundamental. Semalam, laporan positif mengenai kekosongan jawatan di Amerika Syarikat menyokong dolar sekaligus menekan euro dan pound sterling. Walau bagaimanapun, pemacu utama pasaran kekal situasi di Timur Tengah. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Amerika Syarikat dan Iran berbalas serangan dengan serangan datang daripada kedua-dua pihak sekaligus mencetuskan kebimbangan bahawa konflik ini boleh berkembang menjadi perang serantau yang lebih besar. Walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa rundingan sedang berjalan, tindakan ketenteraan masih berterusan. Selain itu, Washington semalam mengenakan sekatan terhadap bursa mata wang kripto terbesar Iran, manakala tentera Amerika Syarikat menyerang sebuah kapal tangki yang sedang menuju ke pelabuhan Iran. Ini menunjukkan bahawa tiada kemajuan besar berlaku di peringkat diplomatik bertentangan dengan pengumuman yang dibuat lewat minggu lalu. Trump juga masih belum memberi maklum balas terhadap perjanjian damai yang dicadangkan oleh Iran yang menunjukkan bahawa syarat-syarat dalam draft perjanjian itu berkemungkinan tidak selari dengan kehendaknya. Keadaan yang berterusan ini memburukkan lagi ketegangan semasa dan memberi tekanan tambahan kepada aset berisiko. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia merangkumi beberapa laporan PMI perkhidmatan dan komposit di Itali, Perancis, Jerman serta zon euro secara keseluruhan. Kecuali PMI komposit Itali, semua indeks dijangka kekal di bawah paras ambang 50 mata yang menunjukkan penguncupan dan pertumbuhan perlahan dalam ekonomi Eropah disebabkan harga tenaga yang tinggi serta inflasi yang kekal tinggi. Dalam keadaan biasa, jangkaan terhadap pengetatan dasar monetary mungkin menyokong euro. Walau bagaimanapun, kenaikan kadar faedah pada masa ini boleh memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi akan datang. Jika angka PMI bagi bulan Mei mengecewakan, tekanan ke atas mata wang Eropah berkemungkinan akan meningkat. UK dan Amerika Syarikat juga dijadualkan mengeluarkan data PMI masing-masing hari ini. Selain itu, laporan ADP Employment Change akan menjadi tumpuan dengan pekerjaan sektor swasta di Amerika Syarikat dijangka meningkat sebanyak 116,000 pada Mei selepas pertambahan 109,000 pada April. Jika angka sebenar melebihi jangkaan, dolar boleh meneruskan momentum kenaikannya. Seterusnya, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent beserta pegawai Fed Michael Barr dan Lori Logan dijadualkan berucap hari ini. Kenyataan mereka akan menjadi perhatian khusus peserta pasaran kerana ia mungkin memberikan petunjuk mengenai hala tuju dasar monetary Amerika Syarikat pada masa hadapan. Sebarang bayangan jelas ke arah kenaikan kadar faedah boleh terus menyokong dolar. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa pulse breakout pada 1.1606 yang menandakan sempadan bawah julat mendata yang sempit akan menjana isyarat pembelian yang berpotensi menolak euro naik ke paras pertengahan julat pada 1.1630. Penembusan di atas paras ini boleh membawa pasangan tersebut ke 1.1655 dengan potensi kenaikan seterusnya mensasarkan 1.1684. Pada paras ini, saya mencadangkan agar penjualan dipertimbangkan semasa lantunan dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Kemasukan penjualan pada 1.1630 dan 1.1655 hanya wajar dibuat selepas false breakout. Sebaliknya, jika aktiviti pembelian kekal lemah pada 1.1606, penembusan di bawah paras ini boleh membawa kepada penurunan ke 1.1579 di mana pembelian wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Jika harga bergerak lebih rendah lagi, pembelian semasa lantunan boleh dipertimbangkan pada 1.1555 dengan sasaran pergerakan 20 sehingga 25 pips.
Beralih kepada pound Britain, jika data PMI sektor perkhidmatan yang menyumbang lebih 70% daripada output ekonomi United Kingdom mengecewakan, penembusan di bawah 1.3445 boleh menolak sterling turun ke 1.3411, di mana pembeli berkemungkinan akan mula aktif. Jika harga melanjutkan penurunan ke 1.3370, pedagang disarankan untuk mencari peluang pembelian semasa lantunan pada paras ini dengan sasaran pergerakan 30 sehingga 35 pips. Pembelian pada 1.3411 dan 1.3445 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Sebaliknya, jika angka PMI Mei secara mengejutkan keluar positif, pound boleh naik ke 1.3488 atau bahkan 1.3509. Pada paras-paras ini, penjualan wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Kemasukan pembelian semasa lantunan pula boleh dibuat pada 1.3548 dengan sasaran pembetulan sebanyak 25 sehingga 30 pips. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar, dan semoga berjumpa lagi.